lebih kurang dalam 8 minit lagi kita akan bermula. So izinkan saya untuk saya nak berkongsi dengan anda beberapa acara pada bulan September yang kita telah rancang, okey, dan kita minta kerjasama anda sebagai ejen, sebagai usahawan Volten untuk sama-sama sertai, sama-sama join dengan event-event yang kita anjurkan ini. Jangan kecewakan rakan-rakan ataupun tim yang kita pernah invite ataupun pernah berikan harapan kepada mereka untuk sama-sama berjaya, untuk ubah hidup, untuk ubah kesihatan kan. So jomlah sama-sama penuhi setiap acara syarikat yang kita telah anjurkan. So ini adalah beberapa acara yang kita jalankan ataupun kita anjurkan. Okey, anda lihat di sini ya. Okey. Ini di mana tuan-tuan? Ini di Sabah. Okey, ini di Sabah kita buat top management, iaitu antaranya ada CNO, Chief Nutrition Officer, Miss Jenny Tam. Kita ada Mr. Anson, kita ada Datuk Seri Azli Atan, okay, akan berada di Kundasang, Sabah. So tuan-tuan dan puan, hari ini inilah masanya untuk anda nak naikkan, okay, untuk anda pecut income anda. Ada lagi beberapa hari lagi untuk kita tamatkan bulan September ini. Sekarang sudah pun masuk 17 hari bulan, ada lebih kurang dalam 13 hari sahaja lagi. So jom kita sama-sama belajar, masuk kelas di mana? Di Kundasang. Untuk anda yang berada di Kundasang, okay, saya percaya ramai tim-tim di Sabah yang bersemangat sebenarnya untuk menjalankan perniagaan bisnes Volten ini. Okay, jom kita masuk ke kelas training, iaitu bersama dengan Miss Jenny dan juga Mr. Anson dan Datuk Seri Azli Atan ya, pada 20 September. Okey, so ini di Kundasang ni, di Pine Resort. Kemudian pada 20 September hari yang sama, di sebelah petang, Miss Jenny akan adakan VSS BM version bersama dengan orang tempatan, tak lain tak bukan, iaitu Cikgu Azizah, okay, iaitu Platinum Entrepreneur dan juga merupakan Top 30 Achievers, usahawan 30 terbaik lah. Alhamdulillah ada wakil tempatan orang Sabah berada di dalam top 30 income earner ya, dan juga bersama dengan top 10 leaders kita, iaitu Datuk Seri Azli Atan akan berada di VSS di Kundasang Pine Resort. Okey, so ini adalah kemasukan percuma. So anda dijemput hadir, warga Sabah, warga Kundasang, warga Ranau. Okey, penuhilah VSS di Sabah ya. Okey, seterusnya pada hari Ahad. Okey, seperti yang kita tahu, maklum, memang setiap minggu kita adakan di HQ. Di mana tuan-tuan? Di Seksyen 15 Shah Alam. Kita adakan special VSS setiap minggu kita adakan. Melainkan ada cuti-cuti yang tertentu, seperti cuti umum lah, yang kita baru saja 4 hari kita melayani cuti umum, cuti yang panjang lah. Okay? Jadi ini kita mula semula pada hari Ahad ini bersama dengan siapa? Mr. Balen dan juga Datin Syarina. Okay? VVIP Legacy Club Achievers. Okay? Yang mana telah redeem semua reward point yang ditawarkan oleh syarikat Volten ya. So tiket sekarang kita sudah pun keluarkan di apps. So anda sebagai ejen, jomlah dapatkanlah tiket di Volten apps. So tak tahu macam mana nak beli tiket, tanya leader anda macam mana nak beli tiket. Okey, ramai kawan-kawan kita bila hari kejadian hari Ahad itu, bila kita nak mula pukul 2, so waktu itulah mereka mula nak beli tiket. Sedangkan sekarang masih ada kesempatan masa, jom kita dapatkan tiket segera. Jangan tunggu masa di akhir-akhir baru kita nak kalut ataupun sibuk nak beli tiket ya. Okey, so ini di HQ. Kemudian pada hari Ahad juga, okey, Mr. Anson Lai dan juga Miss Jenny akan berada di Raya Hotel Kota Kinabalu di KK. Masih lagi di Sabah, di mana Miss Jenny dan juga Mr. Anson akan adakan product training Mandarin version. Okay, Mandarin version untuk anda yang ada kawan-kawan network yang berbangsa Cina, okay, bolehlah jemput mereka untuk menajamkan pemahaman, pengalaman dan juga pemikiran tentang knowledge bagaimana nak orang kata apa untuk mengetahui lebih mendalam tentang produk dan bisnes Volten ini. Okay, ini kelas dalam Mandarin version ya, pada pukul 12.45 tengah hari sehingga 3.30 petang di Raya Hotel. Kemudian pada sebelah petang, 21 hari bulan hari yang sama, minggu ini ya, habis saja training untuk Mandarin version, akan ada VSS Bahasa Melayu. Okay, Bahasa Melayu bersama Miss Jenny, Mr. Anson dan juga Datuk Seri Azli Atan. Di mana? Di Raya Hotel Kota Kinabalu. So, anda boleh invite ramai-ramai. Okay, kemasukan hanyalah untuk 70 peserta sahaja.
kemasukan percuma. Okey, seterusnya pada 29 September, hujung bulan ini, hari Isnin, di Kelantan tuan-tuan. Di Kelantan, walaupun hari Isnin, okey, kita tetap jalankan acara di Kota Kinabalu, di Kota Baru. Okey, kerana pada hari Isnin dan Selasa adalah hari cuti umum di di Kelantan. Jadi Puan Hajah Zaitun Omar, VVIP Legacy Club Achievers dan juga top 10 leaders iaitu Tuan Fairuz Yusof, Diamond Achiever dan Tuan Haji Abdul Syafiq, Crown Achiever, dan juga salah seorang top management kita, Mr. Johari, Business Development Director, akan berada di Kota Baru. Okay, so tiket hanyalah RM10 sahaja untuk satu orang ataupun satu ejen. So kemasukan maksimum kita buka adalah 100 pack sahaja dan ini juga telah pun sold out. Okay. Dan pada hari Selasa, okay, mereka akan berada di Kuala Terengganu di Felda Resident. Okay, akan adakan VSS juga seperti yang kita ada jalankan di Kota Baru, di Kota Baru dan juga di Sabah, di Shah Alam kita adakan VSS seminar ya, secara offline, one to one presentation. So kemasukan hanyalah RM10 sahaja penyertaan untuk masuk dengar peluang perniagaan bisnes ini. So jemputlah warga Pantai Timur, terutamanya orang Terengganu, especially yang kita nak fokus kepada orang Kuala Terengganu ni. Okay, supaya anda tahu yang Volten telah sampai di tempat anda. Dah beberapa kali dah kita jalankan di tempat anda. Saya pernah sampai di Kuala Terengganu ini, kita buat acara di sana. So pernah saya dengar satu ejen ataupun satu peserta pernah bertanya, dia cakap adakah VSS ataupun Volten ini ada jalankan ini kali pertama buat program di sana? Tidak. Kita dah banyak kali buat di Kuala Terengganu. Di Terengganu lah especially. So anda jangan lepaskan peluang ini. Tiket masih lagi dibuka untuk anda ya. Baik, so itu untuk di Pantai Timur. Kemudian sekarang ni kita ada kontes, kita ada challenge. Masih berjalan sekarang ni, sedang berjalan ya. Selama 6 bulan kita punya kontes iaitu Super Enroller Incentive. Selama 6 bulan bermula 15 Jun sehingga 15 Disember. So anda masih ada masa lagi untuk fight buat referral iaitu sebanyak 50 new agent. Anda kena buat direct referral, bukannya bawah anda kena anda kira sekali, tidak. Anda sendiri yang refer seramai 50 new agent selama 6 bulan, anda akan berjaya capai ataupun anda akan layak untuk bercuti selama 3 hari 2 malam di Bangkok, Thailand. So tuan-tuan dan puan, ambil peluang ini untuk kita sama-sama untuk kita nak pergi bercuti bersama-sama dengan Volten Volten trip lah sebenarnya. Okay, dan juga anda akan dapat special visa tiket yang mana kita akan adakan pada 7 Februari. Okay, alright. So itu tentang Super Enroller. So inilah dia yang kita sebutkan tadi, anda akan dapat tiket percuma visa 2025 iaitu kita adakan pada 7 Februari 2026. Malaysia merupakan tuan rumah pada kali ini. Kalau 3 tahun lepas kita adakan di Cambodia. Okay, pada tahun lepas kita adakan di Indonesia. So pada tahun ini insyaAllah pada 7 Februari kita telah pun dapat tarikh dan kita telah pun dapat lokasi yang sesuai. Di mana tuan-tuan? Di SACC Shah Alam. Okay, Setia Alam Convention Center yang mana hanya terhad kepada 2,500 peserta ataupun participant sahaja. So tiket telah pun kita letakkan di Volten Apps. So jangan lupa ambil peluang ini untuk kita bersama pinjam kuasa, kita pinjam aura bersama dengan orang-orang yang luar biasa, tuan-tuan dan puan. Okay, antara achievers pencapaian yang berjaya meredeem income sehingga 6 angka setahun. Okay, so tuan-tuan dan puan, jomlah kita sama-sama berjumpa ataupun berkumpul di Visa Malaysia 2025 ini, tuan-tuan dan puan, pada 7 Februari ya. Okay, so saya rasa dah sampai waktunya untuk kita nak invite speaker kita pada malam ini, yang mana pada topik malam ini ialah build the right foundation and the right success in Volten. Okay, apa kata kita berikan tepukan maya kepada CEO Volten Malaysia yang baru saja sampai tiba di Malaysia. Baru sampai sangat-sangat. Okay, tak lain tak bukan Mr. Valen, tuan-tuan dan puan. Kita berikan tepukan maya.
Terima kasih Taki. Terima kasih ya. Baru orang kata apa? Saya sampai ni ya baru 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 5 minit atau 10 minit ya. Ni baru nak siap-siap. Kelang kabut sikit tadi, rasa-rasa macam tak sampai sambil minum di kafe. Oh, silakan Mr. Badan. Mantap. Okey, tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, kita terus ke tajuk hari ini. Hari ini ya kita buat business training. Sebab tu kita minta hanya ejen-ejen yang aktif. Kerana bila kita kata ejen-ejen aktif, hari ini kita nak tegur, kita nak sampaikan pada anda apa yang mungkin bukan perkara baru, bukan ingin mengajar anda, apa yang anda tertinggal, terlupa atau mungkin dah macam pergi jauh dari landasan itu. Jadi hari ini kita nak tengok cerita pasal foundation of success.